Orang tak selalu jadi macam yang anda nampak di depan mata. Psikologi jelaskan kenapa perkataan dan tindakan jarang sama. Hello everyone, hari ini saya nak kongsi 10 kebenaran perangai manusia yang mungkin akan buka mata anda. Percayalah, ramai yang langsung tak tahu pasal poin terakhir ni. Nombor 1, kebanyakan orang tak dengar apa yang anda cakap. Mereka hanya dengar apa yang selari dengan kepercayaan mereka. Nombor 2, dalam hubungan, orang yang kurang peduli selalunya lebih berkuasa sebab dia tak takut hilang. Tapi, kita yang terlalu peduli jadi lemah. Nombor 3, ramai orang bukan nak nasihat. Mereka cuma nak anda setuju dengan dia. Yang keempat, hati-hati kongsi impian anda. Bukan semua orang nak tengok anda berjaya. Kadang-kadang, keluarga sendiri pun tidak. Nombor 5, kebaikan sering disalah anggap sebagai kelemahan sampai suatu hari orang baik itu memilih untuk pergi. Nombor 6 pula, diam boleh bongkar lebih banyak kebenaran berbanding bertekak. Nombor 7, orang akan layan anda berdasarkan apa yang anda izinkan. Yang ke-8 pula, cara seseorang tunjuk diri kali pertama, biasanya itulah diri mereka sebenarnya. Percayalah. Yang ke-9, lagi anda kejar orang, lagi mereka menjauh. Tapi bila anda biarkan sahaja, masa tu mereka akan mula hargai. Dan yang terakhir, nombor 10, sifat semula jadi manusia tak pernah menipu. Ia cuma akan terdedah dengan masa. Jadinya, itulah kebenaran tentang manusia yang jarang kita nampak. So, anda rasa poin mana yang paling dekat dengan hidup anda sekarang? Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih inspirasi. Terima kasih.